atas Cik Udin di atas pembentangan refleksi beliau sebentar tadi. Okey, kini giliran saya untuk membentangkan tentang refleksi pertengahan praktikum fasa 1 2025. Sebelum memulakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Maklumat saya yang pertama iaitu nama saya Muhammad Azmi Syamis bin Muhammad Asmawi dari unit Bahasa Melayu 1, ambilan Ogos 2022-2027, dan pensyarah penilaian saya Dr. Haji Muhammad Zahrudin bin Omar, dan yang melihat di sana iaitu Dr. Muhammad Asri bin Harun. Okey, senarai kandungan terdapat 5. Yang pertama, maklumat praktikum. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang saya aplikasikan di sekolah. Yang ketiga, pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi di sekolah. Yang keempat, ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Dan yang kelima, komen dan reaksi terhadap pengalaman di sekolah. Okey, sebelum menelusuri, kita pergi kepada maklumat praktikum. Saya berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Batu Katong ataupun dipanggil sebagai Sebakat. Okey, pengkhususan saya subjek teras Bahasa Melayu dan elektif Pendidikan Kesihatan. Tahun yang diajar Bahasa Melayu tahun 2, Pendidikan Kesihatan tahun 3 dan tahun 4. Pensyarah penyelia seperti yang diperkatakan tadi, Dr. Muhammad Asri dan Dr. Wazlan bin Wan Ismail sebagai teras elektif. Okey, jumlah masa mengajar untuk Bahasa Melayu 6, manakala Pendidikan Kesihatan 4. Okey, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang saya aplikasikan di sekolah. Yang pertama, pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid. Yang kedua, adaptasi jenis pembelajaran dalam PDP. Yang ketiga, penerapan elemen pembelajaran abad ke-21 dan didik ekor. Dan yang terakhir sekali iaitu aplikasi elemen TMK dalam PDP. Okey, pengurusan bilik darjah tingkah laku murid. Saya menekankan tentang konsep model disiplin assertive center, iaitu menekankan penetapan dan penguatkuasaan peraturan dalam kelas. Sebagai contoh yang saya telah buatkan dalam kelas, saya akan print dan saya akan bagi kat diorang, bagi dekat murid-murid saya, kelas saya. Okey, kemudian saya akan memberikan penglibatan dalam ganjaran dan dendaan akibat daripada peraturan yang ditetapkan. Sebagai contoh, sekiranya murid tersebut tidak memberikan tumpuan ataupun bermain, saya akan panggil murid tu, awak main sini. Dia ke depan, lepas tu selepas pada itu saya akan menyuruh dia menolong saya melakukan sesi BDP. Sebagai contoh, membaca ataupun menulis, saya akan menyuruh dia membaca dengan kuat sehingga melangkah dengar. Okey, untuk rancangan pengajaran harian, saya menyediakan APS setiap hari bagi memudahkan pengurusan bilik darjah dan perjalanan sesi BDP. Pengadaptasian jenis pembelajaran dalam PDP. Yang pertama, pembelajaran kooperatif, menjalankan aktiviti secara kumpulan pada setiap sesi PDP. Sebagai contoh, saya letakkan dalam pendidikan kesihatan, saya buat roti sandwich dalam aktiviti kumpulan. Yang kedua, pembelajaran luar bilik darjah, murid diberi tugasan untuk meneroka di sekeliling kawasan sekolah. Sebagai contoh yang ni, saya bawa murid tu pergi ke dewan yang penuh dengan sambutan kemerdekaan, jadi mereka dapat lihat kepelbagaian ataupun info yang mereka perlu tahu. Seterusnya, pembelajaran berasaskan masalah. Murid dinyatakan satu masalah dan perlu berbincang untuk menyelesaikannya. Dan pembelajaran konstruktivisme, murid secara aktif membina pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan dunia sekeliling. Jadi bila sebut pengaplikasian TMK dalam PDP, ini merupakan satu asas kepada kita sebagai seorang guru untuk zaman kini. Okey, penggunaan TMK menjadi satu nilai tambah dalam proses PDP yang berkesan. Terdapat beberapa aplikasi TMK yang telah saya aplikasikan dalam sesi PDP sebagai bahan sokongan. Yang pertama, seperti contoh dia, Wordwall, Canva, YouTube. Sebagai contoh, untuk seleksi kebiasaannya, saya akan menayangkan video ataupun memasang lagu di YouTube. Jadi murid-murid tu dapat satu permulaan yang seronok bagi diorang sebelum melakukan aktiviti pengajaran. Okey, penerapan elemen PAK 21 dan didik ekor. Penerapan elemen PAK 21 merujuk kepada beberapa elemen yang diterapkan, iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika dalam sesi PDP. Sebagai contoh, peta item, daily reward dan hot seat saya lakukan dalam kelas. Sebagai contoh,
Gallery walk tu biasanya dalam peringkat aktiviti berkumpulan lah. Untuk dihibur penerapan unsur keseronokan dan kecintaan dalam sesi PDP bagi menarik minat dan mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif. Sebagai contoh, lakonan, nyanyian dan deklimat sajak serta bercerita. Kebiasaannya untuk dalam bidang nyanyian ni dalam unsur set induksi lah. Manakala yang lain tu deklimasi sajak dan bercerita tu kebiasaannya dalam aspek seni bahasa. Maknanya dalam langkah 1, 2, 3. Okey, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi di sekolah. Yang pertama, pelaksanaan sesi PDP yang berkesan. Yang kedua, pengurusan program, pertandingan dan tugas-tugas lain sebagai guru. Dan yang ketiga, pendedahan sistem pelangtar delima dalam sesi PDP. Okey, pelaksanaan sesi PDP yang berkesan. Merancang dan menguruskan sesi PDP dalam kelas mengikut jadual waktu sebagaimana dalam RPH, iaitu rancangan pengajaran harian. Yang kedua, kawalan kelas yang terancang dengan adanya peraturan kelas, ganjaran dan dendaan. Melakukan komunikasi dua hala dan memberikan tarikan perhatian dan kata-kata semangat kepada mereka. Yang ketiga, menyediakan kesamarataan peluang belajar kepada semua murid dengan melakukan pembagian murid atau pengumpulan mengambil kira tahap murid yang mana murid aktif dalam sesi PDP. Dalam setiap kumpulan itu mesti akan ada murid yang aktif dalam sesi PDP tersebut. Okey, program pengurusan pertandingan dan tugas lain sebagai guru. Yang pertama, program sekolah mengendali satu murid satukan rugby dan olahraga sekolah. Yang kedua, terlibat selangsung sebagai AJP Multimedia program sastrawan kita Cilik Madani yang dianjurkan oleh pesyarah kita terdahulu iaitu Dr. Muhammad Fazil. Seterusnya dalam sambutan Hari Kemerdekaan dan guru bertugas mingguan amalan guru penyayang. Seterusnya dalam pertandingan menjadi hakim bagi pertandingan sajak atau syair pada hari sambutan kemerdekaan. Tugas lain guru saya sebagai guru penasihat ngakak dan kelab bahasa Melayu. Selain pada itu, saya juga mengiringi pasukan rugby sekolah ke peringkat kebangsaan pada minggu yang lalu. Okey, antara ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan di sekolah yang pertama iaitu papan putih kecil, di mana murid perlu menggunakan papan putih kecil ini semasa aktiviti berkumpulan. Yang kedua, papan refleksi. Menulis refleksi kemudian diletakkan pada papan setiap kali akhir sesi PDP supaya saya dapat melihat apa pandangan mereka mengenai sesi PDP yang telah saya berikan kepada mereka. Yang seterusnya, papan bingo, murid akan memberikan nombor soalan. Guru akan memutarkan roda nombor tersebut. Belakang nombor tersebut terdapat soalan. Jadi mereka akan memilihlah nombor apa dan perlu menjawab soalan yang telah saya sediakan. Yang ketiga, aktiviti topeng muka ni saya membawa pada aktiviti seni bahasa lah, iaitu bercerita. Jadi murid dapat menjiwai watak yang telah diberi sebagaimana topeng muka tersebut. Sebagai contoh, kalau kambing, dia buat bunyi kambing, lepas tu dia akan berdialog dengan rakan-rakan yang lain. Seterusnya, lampu isyarat. Murid menggunakan lampu isyarat bagi memberi fahaman murid dalam suatu aktiviti. Sebagai contoh, setiap kali saya menyampaikan suatu aktiviti, saya akan bertanyakan sama ada murid memahami ataupun tidak memahami aktiviti ataupun arahan yang saya berikan. Sekiranya tidak, saya akan ulang kembali soalan ataupun aktiviti yang saya ajukan. Seterusnya, poket Doraemon dan surat refleksi. Dia lebih kurang seperti papan refleksi tersebut. Seterusnya, word wall. Seperti yang kita sudah sedia maklum, word wall ni dalam elemen TMK. Jadi saya mencipta word wall tentang kata adjektif. Lepas tu murid perlu menyusun huruf sehingga membentuk perkataan kata adjektif. Lepas tu semestinya sudah akan ada carta ganjaran di mana murid diberi stiker berdasarkan prestasi mereka. Okey, komen dan reaksi terhadap pengalaman di sekolah. Reaksi positif dan membina sepanjang di sekolah. Murid memberi kerjasama dan respon yang sangat baik dan aktif. Yang kedua, pihak sekolah sangat membantu dan memudahkan banyak urusan saya sebagai guru praktikum. Yang ketiga, penglibatan yang aktif antara guru praktikum dan warga sekolah secara langsung dan tidak langsung. Dan yang keempat, peluang menimba pengalaman yang luas dalam keadaan sekolah yang sebenar. Okey, walaupun ada kekuatan, dia tetap ada kelemahan. Yang pertama itu kawalan kelas, di mana saya kurang mengawal kelas apalagi untuk murid tahap 1 kerana mereka suka aktiviti yang bermain. Yang kedua, kemudahan TMK.
sekolah tersebut tidak menyediakan internet yang kuat dan perlu beli LCD sendiri kerana dekat sekolah tu ada satu saja LCD. Jadi dia agak terhad. Dan yang ketiga, pengurusan masa. Perlu belajar mengendalikan masa semasa aktiviti pengajaran. Secara kesimpulannya, saya berpraktikum di sekolah ni dalam fasa 1. Ia merupakan salah satu batu loncatan bagi saya untuk terus ke hadapan. Saya juga belajar bahawa kesalahan yang dilakukan itu bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi sebagai tangga kejayaan dalam hierarki kehidupan. Okey, saya nak tadi awak ada sentuh berkenaan dengan beberapa tugas baru yang awak dapat di sekolah, atau pengalaman baru di sekolah. Jadi saya nak tanya, apakah pengalaman baru yang awak masukkan yang paling terkesan kepada diri awak, sama ada pengalaman baru itu memberi input positif ataupun mungkin juga dia memberi pengajaran kepada awak. Dijelaskan supaya mungkin boleh berkongsi dengan kawan-kawan awak ni. Baik, terima kasih Doktor di atas soalan yang telah diberikan kepada saya. Okey, saya menjawab. Satu pengalaman baharu yang saya dapat iaitu mengiringi murid ke perlawanan rugby kebangsaan. Betul dia? Betul. Satu pengalaman yang sangat memberi kesan kepada saya, di mana kita dapat melihat bagaimana murid psikologi mereka, bagaimana mereka memberikan reaksi apabila menang atau apabila kalah. Jadi dekat situ saya dapat lihat guru ni mainkan peranan penting. Sekiranya guru ni tidak memberi mereka kata semangat ataupun memberi mereka ekspektasi yang rendah, mereka akan rasa macam tidak mampu untuk pergi lebih jauh. Itu sahaja. Okey, terima kasih. Terima kasih. Dan yang seterusnya